نستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد. Muslim-muslimat yang dimuliakan sekalian, kita masih lagi membincangkan ayat ke-24 dan 25 di surah Al-Hijr. Bagi mereka memiliki tahzib, tafsir Ibn Katsir, tolong buka pada jilid yang kelima, muka 127 dan 128. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad alimna al-mustaqdimina minkum walaqad alimna al-mustaakhirin. Wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum. Innahu hakimun alim. Sadaqallahul azim. Dan sungguhnya kami telah mengetahui orang-orang yang terdahulu daripadamu, dan sungguhnya kami mengetahui pula orang-orang yang terkemudian daripadamu. Sungguhnya Tuhanmu Allah, Dia yang akan menghimpunkan mereka. Sungguhnya Dia Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Jadi dalam kuliah yang lalu saya telah bawakan kepada tuan-tuan bahawa ada 7 ittijah, 7 takwilan kepada maksud istiqdam juga istikhar ni, iaitu Allah memberitahu tentang pengetahuannya yang sempurna terhadap mereka semuanya daripada awal hingga akhir. Saya ulang balik semula untuk pengetahuan tuan-tuan maksud yang 7 ittijahat yang dikemukakan itu. Yang pertama, bahawa Allah Ta'ala mengetahui manusia sebelum mereka diciptakan, apabila mereka diciptakan, ke mana kesudahannya, seperti yang kita pelajari dalam hadis berkenaan 40 itu. Setitis mani 40, segumpal darah 40, seketul daging, sehingga diberikan kepadanya roh, dia tetapkan ajalnya, rezekinya, syaqiyun wa sa'id yang kita pelajari. Ini pengetahuan Allah. Jadi mustaqdimin, mustaakhirin ini merujuk kepada yang pertama, kata Dr. Ratib Nabulusi, itu adalah penciptaan manusia daripada awal hingga akhirnya. Yang kedua, maksudnya dilihat dalam kitab tafsir, kata beliau, itu merujuk kepada orang yang amwat dan juga ahya, mereka yang mati, mereka yang hidup. Dan yang ketiga, dapat kita lihat man taqaddama min umami ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ya'lamu man yata'akhkhar an hadhihi al-umma min al-umami. Bahawasanya Allah Maha mengetahui tentang umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW dan umat yang datang selepasnya. Dari dulu sampai ke hari kiamat, itu semua Allah Maha mengetahuinya. Sama ada merujuk pada umam, syu'ub, hadarat, hurub, fitan, kemudian cerita syara'at, masaib, semua itu diketahui oleh Allah SWT. Kesudahan manusia, bilakah manusia yang hebat ini, yang merasakan dirinya begitu maju, ini akan hancur. Kita pun tahu pada hari ini bagaimana ramalan menunjukkan bahawa negara Amerika sebagai kuasa besar ni akan hancur. Berbagai konflik dan krisis yang menimpa mereka sebenarnya. Bahawa negara yang pelik seperti Amerika ni, seperti negara barat yang mendakwa mereka berada di klimaks kejayaan ini, sebenarnya mereka selepas sampai ke kemuncak mereka akan turun. Ba'da su'ud inzilak, ataupun ba'da su'ud an-nuzul, selepas sampai ke puncak tak ada tempat untuk naiki lagi, mereka akan turun. Ini untuk pengetahuan tuan-tuan, seperti dilaporkan dalam keratan majalah terkemuka namanya Economist. Untuk pengetahuan tuan-tuan, barat ini begitu hancur, mereka mendakwa mereka sampai kepada hiburan yang paling tinggi, LGBTQ dan sebagainya. Dan pada hari ini ada di kalangan perempuan yang merasakan diri tidak berkahwin, kalaulah orang lelaki boleh melakukan apa yang lelaki dengan gay dan sebagainya, maka boleh tak seorang perempuan menyewa, sebagai contohnya, kehidupan bersama dengan gorila ke, dengan chimpanzee ke, di mana-mana hotel di negara barat untuk mendatangi makhluk seperti ini, kuda dan sebagainya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini adalah tanda kehancuran bahawa di negara barat, ada negara contohnya di Eropah pada hari ini, mungkin contohnya sama ada Denmark ke Belgium ke, ataupun Amsterdam ke mana ke, bahawa kalau seorang lelaki tu pulang ke rumah melihat di rumahnya ada kasut lelaki, maka dia tidak boleh masuk kerana isinya punya boyfriend itu. Apa yang boleh dilakukan adalah dia kena pergi ke hotel dan carilah mana-mana perempuan untuk berhibur, nanti bilnya bagi pada isi untuk dibayar. Allahu Akbar. Apa punya inzilak ini. Jadi ini satu daripada ittijah ini maksudkan, kata Dr. Ratib Nabulusi. Jadi yang keempat, iaitulah berkaitan dengan mustaqdimin dan juga mustaakhirin. Ini adalah dalam bab ketaatan dan juga perkara-perkara kebaikan. Mustaakhirin itu merujuk kepada mereka yang ta'akhara ani ta'ah, ta'akhara fil khair. Kita berada dalam bulan Ramadan ini, berusahalah untuk memperbaiki diri, kerana dalam hadis mengatakan bahawa malaikat yang menyeru di awal-awal Ramadan mengatakan, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyal syari aqsir. Wahai mereka yang melakukan ketaatan, cenderung untuk melakukannya, jom segera. Ini
pesta beribadah sudah bermula. Mereka yang cenderung untuk melakukan kemaksiatan, perkara-perkara dosa, maka berhentilah sementara waktu, kerana hari-hari yang penuh dengan rahmat Allah SWT ni patut diisi yang kebaikan. Jadi yang kelima, digambarkan lagi bahawa maksud mustaqdimin dan mustaakhirin ini dalam peperangan. Dan saya dah bawakan contoh dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani tentang 3 orang jeneral Islam yang dipilih oleh Nabi SAW dalam perang Mu'tah. Pertama, namanya Zaid bin Harisah, wafatnya, mati syahidnya digantikan oleh Ja'far yang Nabi sifatkan ditebas kedua tangannya, Nabi melihat di kejauhan, dan dinamakan dengan panggilan Ja'far At-Tayyar, Ja'far yang terbang di angkasa, kerana dia adalah seorang yang Allah kurniakan ganti tangannya putus itu dengan sayap, terbang di udara dalam syurga. Dan yang terjadi pada Abdullah bin Rawahah, beliau punya taraddada ba'd taraddud, ada sedikit kegentaran kepadanya ketika menjadi jeneral itu, maka ada sedikit ujian untuknya, seperti digambarkan dalam hadis bahawa Nabi menceritakan kemasukan mereka ke syurga. Jadi ini juga satu bab dari istiqdam menjadi istikhar dalam bab jihad. Maknanya kecenderungan untuk melakukan satu perkara tanpa teragak-agak. Mungkin ada satu pihak yang merasa teragak-agak sedikit. Taraddada ba'd taraddud, maknanya terasa sedikit was-was, ketakutan. Ittijah yang keenam, kita telah lihat alimna mustaqdimin fi salah. Ini adalah tuntutan untuk kita datang awal dalam salat. Jadi lagi dekat dengan imam, lagi besar pahalanya. Sebab kita telah pelajari hadis yang lalu, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, Nabi menyatakan law ya'lamun nas ma fi nida'i wa safil awwali thumma lam yajidu illa ayastahimu alaihi lastahamu. Kalau manusia tahu keutamaan azan, keutamaan berada di saf pertama, mereka tak ada pilihan, berlumba-lumba untuk mendatanginya, tak dapat nak duduk, mereka kena mengundi untuk mendapatkan kelebihan itu. Maka mereka mesti melakukan demikian untuk mendapat kelebihan azan dan juga berada di saf pertama. Begitu juga law ya'lamuna ma fil atamati was subhi la atauhuma walau habwan. Kalaulah mereka mengetahui keutamaan salat dalam kegelapan, atamah ni makna kegelapan, waktu isyak. Dan begitu juga salat subuh, kalau mereka tahu kelebihan keutamaan yang daripadanya, mereka sukar untuk datang, melainkan dengan merangkak, maka mereka akan merangkak untuk pergi kepada kedua-duanya. Jadi inilah dia yang menggambarkan tentang perkataan mustaqdimin dan mustaakhirin, ditafsirkan oleh hadis. Kita baca Quran, kita kena rujuk kepada hadis juga tuan-tuan, supaya kita dapat memahami apa yang dikehendaki oleh Allah. Inilah keutamaan yang ada pada tahzib tafsir Ibn Katsir yang selalu saya war-warkan. Ramadan ini kita baca Quran untuk khatam. Mudah-mudahan kita berusaha untuk faham pula. Dan cara untuk faham antara riwayat yang dikemukakan, inilah tafsir Ibn Katsir merupakan tafsir yang terbaik. Iktiraf oleh para ulama ratusan tahun. Di Azhar dipakai, di Madinah dipakai, di Jordan dipakai, di Maghribi dipakai. Ini adalah bukti tanda kasih sayang Allah kepada alim yang hebat ini, bahawa kerjanya ikhlas itu mendapat sambutan manusia beratus-ratus tahun. Maka alangkah ruginya kalau seorang kita tidak berusaha untuk memahami kalam Tuhan dengan baca riwayat dikemukakan oleh Ibn Katsir dalam pentafsirannya. Jadi ini dapat kita lihat maksud mustaqdimin mustaakhirin ini berarti orang yang berlumba untuk duduk di saf yang awal. Ini merupakan ittijah yang keenam tuan-tuan sekalian. Ada ittijah yang terakhir yang disebut oleh Dr. Latif Nablusi yang tafsirnya, iaitu mustaqdimin hum awalul khalqi wal mustaakhirin hum akhirul khalqi. Mustaqdimin ini berarti orang yang datang awal, manusia mula-mula diciptakan, dan mustaakhirin merupakan manusia yang terakhir diciptakan. Semuanya dalam pengetahuan ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bolehlah menjangkakan Nabi Adam dulu berapa ribu tahun sebelum kita. Betul ke berapa ribu tahun? Tapi kalau kita melihat pula pada kesan-kesan yang ada yang saya bawakan kepada tuan-tuan, arkeologi telah menyatakan bahawa dekat Sungai Perak itu bukti pendudukan manusia yang ratusan ribu tahun umur dengan pembuktian yang ada mengikut kajian mereka, geologi ke ekologi ke. Jadi wallahualam, ini di luar pengetahuan kita, tapi Allah Maha mengetahui segala-galanya. Jadi ini merupakan 7 ittijah berkaitan dengan mustaqdimin dan juga mustaakhirin. Ittijah yang ke-8, ini merupakan satu direction ataupun satu takwilan yang tidak betul sama sekali. Sebab itu dalam tafsir Ibn Katsir, kalau kita baca, Al-Imam Ibn Katsir mengatakan dalam pendapatnya, beliau mengatakan bahawa ini merupakan satu ja'a fi asbab nuzul hadhil ayah annahu kanat imra'atun hasna min ahsanin nas wajhan tusalli khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Al-Imam Ibn Katsir dalam tafsirnya, hadithun gharib jiddan. Ini hadis yang sangat pelik, fi nakara syadida. Ini merupakan hadis mungkar. Apa maksudnya? Iaitu pada zaman Nabi ada seorang perempuan disifatkan imra'atun hasna, perempuan cantik. Hasna ni kalau bahasa Arab dia merujuk kepada lebih cantik daripada Jamilah tau. Kalau Jamilah ni cantik, orang kata cantik, okey. Ada wadhi'ah, kemudian hasna, ada fatin. Ini martabat kecantikan dalam bahasa Arab penggunaannya.
maka sukarlah untuk saya sebut pada tuan dalam waktu seperti ini. Tapi memang ada ilah untuk mengatakan bahawa wanita cantik ni datang sembahyang seolah-olah macam dia menggoda pula para sahabat yang lain. Kalau kita baca riwayat tamrid yang disebut oleh para ulama ni, macam Imam Ibn Atiyah dan tafsirnya, itu juga Imam Baghawi, ini semua merupakan riwayat yang lemah, fihi nakara syadidah, seperti kata Al-Hafidh Ibn Kathir, Imam Ibn Kathir yang kita baca tafsirannya di sini. Bagaimana mungkin, kata beliau, ini penilaian, hadza la yasihu fi haqqi ashabi Rasulillah. Ini perkara semikian kita nak sebut tentang kedudukan sahabat-sahabat Nabi yang mulia ni amatlah tidak munasabah. Fa haula hum al-ulama al-hukama alladhina kadu min fiqhihim an yakunu anbiya. Ni kedudukan para sahabat Nabi ni. Nabi pernah menyatakan bahawa sahabat-sahabat aku ni seumpama Nabi-Nabi Bani Israel tahu. Mana mungkin sahabat-sahabat Nabi yang dididik oleh Rasulullah SAW punya penyakit seperti ni, semayang sengaja nak duduk belakang dengan tujuan nanti nak melihat wanita cantik itu yang merokoknya sujud ke melihat dari bawah ketiak. Ini tak masuk akal. Ini riwayat yang dikemukakan, wa thamata sahabiyun yataqaddamuha li alla yaraha wa sahabiyun yata'akhkhar yanwi idza raka'a an yanzura ilaiha min tahti ibtihi. Ini ada di kalangan sahabat Nabi yang takut terlihat akan wanita yang cantik ini lalu berkelekas pergi sembahyang ke depan sekali. Ada pula yang merasakan nak tengok perempuan itu sengaja melambat-lambatkan ini supaya berada di saf yang terakhir dengan tujuan ketika Nabi rukuk nanti dia boleh meninjau wanita itu dari bawah ketiaknya. Hazala yaliqu bi ashabi Rasulillah. Ini riwayat yang tidak sesuai untuk kita sebut terhadap sahabat-sahabat Rasulullah. Idh kanu wara'in. Mereka ni merupakan golongan sangat wara'. Wa hadhihi riwayah la tasihu min hayu sanad. Hadis ini ataupun riwayat ini yang disebut dengan Siratul Tamrid ni tadi saya sebut kepada tuan-tuan, bila kita baca tafsir ataupun hadis, kita akan lihat perkataan qila ataupun ruya. Ini adalah Sirah Tamrid namanya. Berarti bila menyebutkan demikian, orang yang faham bahasa Arab dia akan tahu ini adalah riwayat yang tidak ditahqiqkan, tidak disahihkan, tidak diterima. Dia sebut saja. Jadi bayangkan dalam mazhab Abu Hanifah sebagai contohnya, zahaba al-Imam Abu Hanifah ila anal mar'a idha hadat ar-rajul fasadat salatu. Dalam mazhab Abu Hanifah, kalau seorang perempuan bersemayang dekat dengan lelaki, sembahyang lelaki itu boleh jadi batal tau. Jadi kalau dalam konteks ini, dalam gambaran dikemukakan ni, kalaulah seorang itu sahabat Nabi, min babi aula, tentulah lebih utama sahabat-sahabat Nabi ni. Mana Abu Hanifah ambil pendapat ni tuan-tuan, kalau tidak ada sahabat? Jadi kalau pendapat ni merupakan satu pendapat yang masyhur dalam mazhab Hanafi, iaitu sembahyang seorang lelaki dekatan dengan perempuan, bersebelahan dengannya, boleh membatalkan sembahyangnya. Takkanlah sahabat Nabi tidak faham perkara semikian. Mereka lebih awal daripada generasi fuqaha yang ada dalam Islam. Dengan sebab amalan mereka lah digazetkan ataupun dibukukan ataupun ditadwinkan fiqh itu sendiri. Daripada amalan mereka menjadi sandaran kepada rujukan para ulama fuqaha. Maka riwayat ni memang tidak sahih sama sekali, yang mengatakan bahawa mustaqdimin dan juga mustaakhirin ini merujuk kepada ada sahabat yang sengaja datangnya lambat, sengaja nak berada sahabat kemudian kerana nak menengok, melihat wanita cantik di kalangan sahabiah yang datang sembahyang di belakangnya. Ini adalah takwilan yang salah. Riwayat ini kita telah nyatakan riwayat ini fihi nakara syadidah, merupakan hadis yang mungkar. Riwayat ini disebut hanya oleh para ulama untuk memberitahu bahawa riwayat ini tidak dipakai oleh mereka. Dalam disiplin ilmu yang kita pelajari, pendekatan oleh Imam Ibn Kathir, ada saya sebutkan pada awal tahzib tafsir Ibn Kathir yang kami terbitkan ni bersama dengan Hakim ni. Tuan-tuan boleh lihat bahawa bagaimana pendekatan oleh Imam Al-Hafiz Ibn Kathir, bahawa semua riwayat ini dikemukakan olehnya ada penilaian. Jadi bila kita membaca tafsir ini, hati kita menjadi aman, tenang, mudah kita memahaminya. Kerana sekurang-kurangnya Imam Ibn Kathir telah beritahu riwayat tersebut tidak dipakai oleh para muhadithin, para mufassirin. Mudah-mudahan tuan dapat manfaat daripada apa yang saya sampaikan pada kali ini. Masih lagi saya hutang dengan tuan untuk menceritakan tentang seorang sahabiah yang disifatkan Nabi SAW, wanita-wanita salihah ini. Dia berada dalam rumah tangga, menggembirakan suami. Ketika suami tiada di rumah, menjaga dirinya, menjaga auratnya, menjaga harta suaminya. Perkara ini antara lain berkenaan dengan kehidupan seorang sahabiah yang mulia namanya, iaitulah Atikah. Dan saya pernah cerita pada tuan Ustaz Luqman yang lalu bagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pernah menyuruh puteranya Abdullah untuk menceraikan isinya. Tuan-tuan ingat kan? Inilah dia yang namanya Atikah. Atikah ni kemudian dikahwini lagi selepas kematian Abdullah bin Abi Bakar ni oleh beberapa orang sahabat, dan semua mereka keempat-empat suami itu mati syahid. Sampai Abdullah bin Umar mengatakan, siapa yang nak mati syahid, kahwinlah dengan Atikah. Perempuan cantik ini saya nak ceritakan tentang beliau pada kuliah akan datang. Mudah-mudahan menyuntik semangat kepada kita dalam
segala anugerah Allah itu jangan kita kufur, hendaklah kita banyak bersyukur, kerana dia satu contoh yang patut kita ambil. Siapakah lagi kalau bukan para sahabat untuk kita baca dan kita kaji. Wallahu alam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wa barakallahu fikum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.